talking shit about I, who will win and why. I'm alive, just Okay guys, inilah Android Play paling terbaru untuk verify dengan Alphard. Saiz dia 15 inci guys, memang besar. So jom kita tengok function dia pula. So kat sini dia ada CarPlay, Apple CarPlay ataupun Android Auto. Kat sini korang boleh dengar lagu sambil tengok Waze lah. Android Play ni resolution dia 2K guys, memang sangat clear lah kalau korang tengok movie tu. Kat sini kita ada Play Store, korang boleh download Waze, YouTube, Spotify, Netflix dan macam-macam lagi lah. And then Android Play ni boleh support korang punya 360 camera juga. Tapi kalau korang nak lagi clear, korang boleh add on 360 camera. And aircon korang akan jadi touchscreen. So semua dah jadi digital lah. Korang nak touchscreen boleh, korang nak pakai button pun boleh. Ni dia punya blower. And then korang nak adjust dia punya temperature pun boleh juga. And then yang paling best dekat Android Player ni, dia akan bagi 2 charging port Type C dekat bawah ni. And then dia ada ruang sikit. Ini untuk wireless charging. Memang best guys. So kalau korang nak dapatkan Android Player ni, korang boleh terus datang ke Automat ataupun PM kita.